Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Tasha. Cik Pakul. Yes. Sila masuk. Betul. Okey tak ni kita boleh datang tak? Okey je. Kita baru lepas live. Kita tengah buat stage. Partner saya pun ada. Okey. Masuk. Selamat datang ke ofis kecil kami. Selamat datang ke ofis kecil kami. Inilah tempat kami cari duit, cari rezeki. Jom, masuk jumpa. Partner saya pun ada ni. Hari ni. Hai. Okay, kenalkan nama you. Hai, I Christina. I adalah partner dengan Putra juga dekat Kids Nadi. Okay, nak tanya Christina lah. Ya, saya. Macam mana you mula berniaga menggunakan platform digital untuk cari pelanggan? Masa saya mula berniaga saya mula berniaga dulu tahun 2018. Time tu saya kat sekolah lagi, jadi memang fokus offline lah time tu. Jadi lepas dah habis belajar semua, kita memang fokus on online pula. Sebab time tu pun online baru nak naik, jadi kita pun one of the yang terawal jugalah yang mula menceburi bisnes through online. I buat live juga. Jadi macam bila I habis live, usually kita ada masa juga, had masa sebelum kita, kalau kita lambat postage memang akan boleh kena violation lah. Jadi kalau banyak sangat violation, memang TikTok pun kita boleh kena ban macam tu. Jadi lepas kita habis live, memang ada kita punya partner akan tolong terus set up, printkan postage semua-semua, and lepas tu kita akan tolong lah buat. Maaf lah, hari ni kita berdua je. Berapa orang staff kat sini? Part timer ada 14, tapi kita akan panggil on time je lah, on demand saja. Kalau contoh kata perlu kita panggil, kalau tak memang the call lah. Bismillah lah. Hari ni ada sesi live tak? Kita baru je habis tadi. InsyaAllah sekejap lagi dalam pukul 4.30, 5 macam tu kita ada another session. Bila buat live selling ni, sebenarnya cara kita live tu sebenarnya mainkan peranan jugalah. Sebab kalau ada yang kenal saya, memang I am a influencer ataupun pengaruh lah. Jadi selalunya orang expect macam bila influencer jual apa-apa mesti senang laku. Tapi sebenarnya after a while, bila kita dah lama live kan, sometimes kita punya viewers tu jadi dah bosan dengan cara kita. Especially kalau kita jual tudung, kalau hard sell sangat, orang akan bosan. Orang akan rasa macam tak fun lah live dia, nak keluar lah. Apa-apa yang kita jual tu, walaupun benda produk tu best, tapi orang rasa bosan. So this year I start buat live tu, memang I try to selitkan some beauty tips ke, fashion ataupun makeup ke sebelum I start jual tudung tu. So orang akan start nak tertarik nak masuk live I. Jadi after that baru I start hard selling lah. Tapi hard selling I pun still santai-santai, just connect dengan viewers I, cerita-cerita semua macam tu lah. Okay, so ni tempat kita letak stok kita, and sometimes sebelum I start live, kadang-kadang yang selalu join live I, diorang tahulah kadang-kadang I start dekat sini, I tengah susun stok lah, I tengah kira stok lah kan, sebab just to engage dengan audience kita. And jom I tunjuk juga kat tempat kita punya office, ada a few places yang selain daripada tempat stok, kita ada kadang-kadang kita live dekat sini. Kat sini macam bila I tengah buat postage ke, I akan buat live kat sini lah. And then kita punya main tempat di mana kita akan buat live adalah dekat sini. Okay, jadi inilah kita punya live punya tempat. Ada Kids Nadi, and ni kita punya tudung lah. This is our new collection yang kita baru je restock hari ni. Okay, yang ini old collections lah, sebab tu dah tak banyak sangat dah. Okay, kita ada banyak sebenarnya. Collection kita adalah 5-6 collection juga. Jadi inilah tempat dia. Sebenarnya bila tudung ni, orang akan fikir macam letak atas kepala je. Tapi macam I akan fikir pasal keselesaan. Sebab Malaysia ni panas kan, so I will not jual tudung yang terlampau tebal, heavy. So I suka material macam I tengah pakai sekarang ni, dia material yang sangat flowy, sangat tak tebal. Okay, inilah kita punya new collection. And also we have another collection yang macam cotton juga, tapi ini a bit tebal sedikit, but it's still macam masih flowy, masih ringan, tak panas, tak bulky. So itulah I pilih pemilihan tudung tu, sebenarnya banyak aspek dia yang kita kena pentingkan juga. Bukan sekadar cantik pakai dah. I memang selalu pentingkan keselesaan bila jual tudung. One of the things adalah
agak susah sebab ramai persaingan lah. Lagi-lagi tapi Alhamdulillah masa I start dulu, I'm quite early dalam live selling dekat TikTok because masa tu tak ramai orang jual dekat live and orang pun macam masa tu masih look down dekat TikTok kan. Jadi orang rasa macam nak join TikTok tu dia orang macam ragu-ragu sikit. Tapi now since dah makin ramai orang, ramai persaingan dah semua, jadi sebenarnya that is one of the hardest part lah. Tapi as a person yang meniaga ni, kita kena sentiasa tahu, kena sentiasa cari something new yang orang lain tak buat supaya kita akan jadi a bit different daripada diorang. Macam I memang selalu buat content outfits tau. I selalu buat content baju, I selalu buat tutorial. Dulu sebenarnya I start with tutorial tudung. So that is why I jadi macam, okay, apa kata kita jual tudung? Sebab tudung ni something yang quite senang untuk kita jual. Kita tak perlu nak sizing, tak perlu fikir. Everybody can wear any material dekat kepala kan, sebab doesn't involve a lot of things that kita fikirkan. So that is why I think tudung is one of the things yang sesuai dengan my target audiences, sesuai juga dengan orang-orang yang follow I, and it's also easy untuk nak jual. Okay, so macam I je yang cakap kan, so jom kita bawa korang pergi jumpa Putra balik. Jom. Hai Cik Putra. Ya saya. Cik Putra, saya nak tanya soalan kat Cik Putra tadi. Tadi boleh. saya banyak tanya soalan dekat Christina. Now your turn. Alamak. Okay. Macam mana platform digital boleh bantu usahawan untuk buka pasaran baru? Okey, digital ni mostly dia adalah lebih kepada satu platform ataupun satu cara yang berbeza daripada kita buat direct selling, which is yang buka kedai ataupun yang merantau untuk menjual lah. Tapi untuk online ni adalah satu kelebihan adalah dia tak perlukan effort yang banyak, and at the same time dia punya effective of awareness sangatlah tinggi. So peluang ataupun untuk peniaga yang baru yang nak membesarkan branding, so saya rasa digital adalah platform yang terbaik because of you just making content, a good quality content and try to aware it. So main dengan TikTok, sebab TikTok banyak mekanisme yang sangat membantu. Contoh kata ada Ads Manager, ada GMB Max, even Facebook pun ada mekanisme yang bagus, Meta. So try untuk utiliskan perkara itulah. Your advice, berapa kali boleh live dan juga keluarkan konten? Okey, sebelum ni kami sangat burn out untuk buat konten yang banyak dalam masa sehari dan live dalam jangka masa yang panjang. Tapi sebenarnya yang penting adalah bila awak menjual produk kita dan macam mana awak kenal audiens kita. Sebagai contoh, Christina Adi, dia punya audiens mostly adalah pekerja korporat. So kami fokus pada waktu-waktu yang mereka hanya tengok phone. Kami takkan buat sesuatu yang sangat mensisihkan. Contoh, kita buat live pada pukul 7 sampai 9. So kerja korporat orang baru nak siap, orang baru nak pergi kerja. Ada ke masa dia orang nak tengok phone? So kami fokus pada waktu-waktu yang mereka berehat, waktu-waktu mereka yang betul-betul nak membeli ataupun mereka berminat untuk tengok phone. Sebagai contoh, lunch hour, petang which is orang balik, ataupun malam lepas syak macam tu. So kami fokus kat waktu macam tu lah. Apa yang you buat supaya orang yang tak kenal produk you sampai diorang jadi berminat? Berminat. Okey, ni saya jujur, ni rahsia saya je. Saya tak jual produk. Saya jual sentimen selain produk. Sebagai contoh aja ya. Perfume. Saya tak jual botol, saya tak jual dia punya kecantikan. Saya tak jual dia punya produk ni. Saya jual dia punya haruman dan sentimen seperti nostalgic sentimen, nostalgic situasi dan sebagainya. Saya akan try untuk buat orang membeli bukan sebab dia punya produk cantik, tapi saya buat orang beli sebabkan sentimen value. Sebagai tudung pula, saya bagi contoh, saya tak jual tudung, saya jual kecantikan. Orang takkan beli kalau benda tu tak cantik. Orang takkan beli benda tu kalau benda tu tak berguna untuk mereka. So kita bagi tahu dia asas definition first, dan baru orang beli. Okey, jom kita tengok Christina live. Kita tengok macam mana dia punya performance. Let's go. Okey, inilah tempat kita live. Biasanya Christina akan live dululah kat sini. Tapi banyak tempat lagi dia boleh live. Tapi hari ni adalah the core, and then hari launch kita mesti kita pakai yang besar. Cik Putra nak tanya, kesilapan yang selalu usahawan buat bila cuba cari pelanggan melalui platform digital? Okey, banyaknya diorang hanya buat hard sell. Diorang menjual seperti, saya no offense, macam jual pasar. Ouch.
Dia macam jual pasar RM2, kita tak macam tu. Kita lebih kepada jual, macam saya cakap tadi, sentiment value. So macam mana kita nak tarik orang berminat dengan produk kita, tarik orang untuk stay dalam live kita, tarik orang untuk bertanya dan interaction dalam live kita. So inisiatif kami adalah kami buat backdrop yang cantik. So Christina pun dengan dia punya performance yang bagus dan cari pakaian yang sangat menyelah untuk orang stay. Dah banyak dah Christina dengan Putra share hari ni. So nak tanya sikit berkenaan dengan InScan. Okay. So Encik Putra join program InScan, program apa tu? Program Bangkit Access. Bangkit Access. Betul. So apa yang Putra belajar daripada program itu? Alhamdulillah, banyak sebenarnya yang saya belajar. Tetapi yang saya highlightkan dalam program tersebut adalah jawapan kepada soalan-soalan yang aman kat kepala saya. Actually, kita sebagai owner ataupun usahawan, kita belajar banyak perkara. Kita belajar dekat platform ChatGPT ataupun platform-platform orang lain, Google, whatever semua tu. Kita dah ada ilmu dah. Tetapi bila masuk InScan ni, kita baru dapat jawapan macam mana kita boleh matching dengan bisnes kita. Sebagai contoh, saya tak dapat jawapan macam mana saya nak jual produk saya dengan harga yang eksklusif. Tapi bila InScan cakap, actually you kena find your own audience. So bila kita matching dengan audience kita, barulah kita dapat jual everyday, at least a day, 1,000 a day lah, insyaAllah. Kalau ada usahawan yang ada produk bagus tapi dia tak tahu nak cari pelanggan, apa nasihat Putra? Kalau ada produk bagus tapi tak cari pelanggan, spread the awareness first. You jangan terlalu hard sell dan jangan expect profit for the first year. Kami make profit after several months, tapi itu pun dengan sustain kita punya consistency dan kita try untuk R&D untuk develop lagi kita punya cara menjual. Cik Putra, saya nak kacau Christina, boleh tak nak minta nasihat Christina untuk boleh, usahawan? masuk live lah, boleh. Tak apalah, tak apa. Kena masuk live. Christina end kejap live tu. Christina boleh tak end kejap? End dulu, puas dulu. Nasihat dia adalah di zaman sekarang ni, mana ramai orang yang dah mula jadi business owner, ramai yang mula nak berniaga, jadilah usahawan yang first kali kena cuba cari sesuatu yang lain daripada orang lain. Sebab percayalah, bila produk you tu bagus tetapi bila terlampau ramai sangat orang yang berniaga benda yang sama, boleh menjadi competition yang agak tinggi to the extent that mungkin awak akan susah nak berniaga. Jadi try untuk cari something yang a bit different daripada orang lain, mungkin, ataupun cari perniagaan yang menyelesaikan masalah orang lain juga. Okey, jadi bila ada sesuatu yang lain kat bisnes kita, akan lebih mudah lah untuk kita nak berniaga, kan? Okay, daripada saya pula, consistency memang penting. Yang kedua, you kalau dah ada business and then you dah ada platform, you kena puaskan you punya community first. Jangan sibuk cari luar punya community, because luar punya community kita tak tahu siapa punya. Kita jaga community kita dulu, baru kita membesarkan. Day by day, one by one, consistency tu agak penting dan sangat penting lah actually. So jom jadi usahawan yang berilmu. Jom join InScan. Okay, so I nak kena sambung live. Kena sambung nanti. live. Kena marah. I nak kena marah posting dulu. Okay. Maaf. Okay, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.